saya akan memulakan pembentangan tentang pengenalan perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Mula-mula, kritikan sastra ialah cabang penting dalam kesusastraan. Ia berfungsi sebagai medium penilaian karya, pentafsiran makna dan penganalisisan teks sastra. Karya yang dikritik oleh pelbagai aspek. Ia bukan sahaja dikritik dari segi keindahan bahasa, pemikiran, struktur, ideologi dan fungsi sosial. Seterusnya, perkembangan kritikan sastra di Malaysia ini tidak seiring dengan penulisan karya kreatif. Karya-karya kreatif seperti cerpen, novel, puisi berkembang lebih awal daripada kritikan sastra. Kritikan sastra ni berkembang secara perlahan, tidak sistematik pada peringkat awalnya. Definisi kritikan sastra menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sebuah proses yang menilai, menghuraikan, mentafsir dan menjelaskan karya sastra. Ia dilakukan secara objektif dan ilmiah dan berdasarkan teori yang jelas serta bukti daripada teks. Untuk perkembangan kritikan sastra di Malaysia, terdapat pelbagai pandangan tokoh kritikan sastra. Antaranya ialah Kasim Ahmad. Beliau berpendapat bahawa kritikan sastra Melayu mula jelas sekitar tahun 1950-an. Kritikan sastra Melayu ini berkembang lewat berbanding karya kreatif Melayu moden yang lain. Namun, wujud tulisan awal yang bersifat kritikan walaupun belum sistematik. Seterusnya, Manasikana yang berpendapat bahawa karya sastra lahir daripada pengalaman pengarang, kepekaan terhadap realiti sosial dan budaya. Seterusnya, analisis perlu meneliti struktur, pemikiran dan konteks penciptaan. Terdapat juga pendapat daripada Hashim Awang yang mengatakan kritikan sastra ialah usaha menilai karya secara jujur dan dilakukan secara sistematik. Beliau juga mengatakan kritikan sastra mempunyai fungsi dan peranan tersendiri sebagai cabang ilmu. Tokoh Abdul Halim Ali pula berpendapat kritikan sastra melibatkan penilaian, pentafsiran, penganalisisan, tanggapan dan penerimaan serta hukuman terhadap teks sastra. Ia memberi tumpuan kepada perihalan, pentafsiran makna dan penilaian makna. Akhir sekali, sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia terbahagi kepada 4 era utama, iaitu era sebelum Perang Dunia Kedua, era sebelum merdeka, era selepas merdeka dan era pemantapan. Setiap era ini menunjukkan perubahan dari segi pendekatan kritikan, tokoh, bentuk penulisan dan tahap kematangan kritikan sastra Melayu. Objektif perkembangan kritikan sastra di Malaysia yang pertama ialah menelusuri sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia berdasarkan 4 era utama. Yang kedua, mengenal pasti ciri-ciri dan bentuk kritikan sastra Melayu dalam setiap era perkembangan. Dan yang ketiga, menganalisis sumbangan tokoh-tokoh penting dalam memantapkan tradisi kritikan sastra di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian soalan kajian. Penyelidik telah memilih 3 soalan kajian, iaitu yang pertama, apakah perkembangan kritikan sastra di Malaysia mengikut 4 era utama, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum merdeka, selepas merdeka dan era pemantapan. Soalan yang kedua ialah apakah ciri-ciri utama kritikan sastra Melayu yang wujud dalam setiap era perkembangan tersebut. Yang ketiga, apakah sumbangan tokoh-tokoh kritikan sastra terhadap pembentukan dan perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian metodologi kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, metodologi kajian merujuk kepada kajian tentang kaedah, prinsip dan prosedur yang digunakan secara sistematik dalam menjalankan sesuatu penyelidikan. Dalam konteks akademik pula, metodologi kajian merupakan asas penting yang menentukan cara penyelidik mengumpul data, menganalisis maklumat,
serta membuat interpretasi terhadap dapatan kajian. Kajian ini juga menggunakan kaedah kualitatif bagi meneliti sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Kaedah ini dipilih kerana kajian melibatkan analisis idea, pemikiran dan pandangan sarjana serta perkembangan konsep kritikan sastra yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan kualitatif ini amat sesuai untuk menghuraikan perubahan bentuk, ciri dan pendekatan kritikan sastra mengikut 4 era utama, iaitu era sebelum Perang Dunia Kedua, era sebelum merdeka, era selepas merdeka dan era pemantapan. Dari segi pengumpulan data, kajian ini menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah internet. Kaedah kepustakaan digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan sejarah perkembangan kritikan sastra, teori-teori kritikan sastra serta pandangan tokoh-tokoh sarjana sastra di Malaysia. Melalui kaedah ini, pengkaji merujuk pelbagai bahan ilmiah seperti buku teori kritikan sastra, jurnal akademik serta dokumen berkaitan yang membincangkan perkembangan kritikan sastra Melayu secara menyeluruh. Kaedah kepustakaan ini penting bagi memastikan kajian yang dijalankan berlandaskan asas ilmiah yang kukuh serta tidak bercanggah atau bertindih dengan kajian-kajian terdahulu. Melalui rujukan ini, pengkaji dapat memahami pembahagian era kritikan sastra, ciri-ciri kritikan dalam setiap era, serta pendekatan kritikan yang digunakan oleh para pengkritis sastra mengikut konteks zamannya. Antara bahan utama yang dirujuk ialah buku-buku hasil tulisan sarjana tempatan seperti Hashim Awang, Manasikana, Kasim Ahmad dan Rahmat Syarif. Karya-karya ini digunakan bagi memperoleh gambaran menyeluruh tentang sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Selain itu, bahan-bahan tersebut turut membantu pekaji mengenal pasti perubahan pendekatan kritikan, iaitu daripada kritikan yang bersifat awal dan emosional kepada kritikan yang lebih sistematik, ilmiah dan berteraskan teori. Yang kedua, selain kaedah kepustakaan, pekaji turut menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan maklumat tambahan yang tidak terdapat dalam sumber bercetak. Sumber dalam talian seperti laman sesawang, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, portal sastra, arkib jurnal. Selain kaedah kepustakaan, pengkaji turut menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan maklumat tambahan yang tidak terdapat dalam sumber bercetak. Sumber dalam talian seperti laman sesawan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, portal sastra, arkib jurnal serta pangkalan data akademik digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kritikan sastra dalam bidang kritikan sastra di Malaysia. Penggunaan kaedah internet membolehkan pengkaji memperoleh maklumat yang lebih luas, terkini dan mudah diakses, khususnya berkaitan perkembangan teori kritikan sastra serta aktiviti wacana akademik semasa. Selain itu, kamus dalam talian seperti kamus Dewan dan kamus Dewan dalam talian turut dirujuk bagi mendapatkan definisi istilah-istilah dalam bidang kritikan sastra sekaligus memastikan ketepatan penggunaan istilah dalam kajian ini. Baiklah, seterusnya kita masuk ke 5.0 iaitu analisis dan perbincangan. Kritikan sastra di Malaysia telah berkembang daripada penilaian yang emosional dan subjektif kepada satu disiplin yang lebih matang, sistematik dan berteori, khususnya selepas era pasca kemerdekaan. Perubahan ini membuktikan peralihan fokus kritikus daripada isu nasionalisme semata-mata kepada sastra sebagai karya seni yang kompleks. Bermula tahap pertama, era awal sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1930 sehingga 1941. Pada tahap awal, kritikan sastra bersifat tidak formal dan kurang ilmiah. Menurut Hashim Awang, kritikan ketika ini dilakukan secara kecil-kecilan dan hanya menilai tema serta persoalan, terutama berkaitan nasionalisme Melayu,
tanpa pendekatan saintifik yang objektif. Satu detik penting berlaku pada tahun 1935 melalui tulisan keris Melayu Muhammad Yasin Makmur bertajuk Tun Sri Lanang dan Abdullah Munshi. Tulisan ini dianggap kritikan sastra pertama di tanah Melayu kerana menganalisis isi dan gaya bahasa sejarah Melayu, mengupas pemikiran dan kedudukan Abdullah Munshi, mengkategorikan perwatakan berdasarkan struktur masyarakat feudal. Walaupun masih belum objektif sepenuhnya, usaha ini menunjukkan kesedaran awal terhadap analisis teks. Kritikan ini mencetuskan polemik sastra apabila anak negeri mengecam Abdullah Munshi sebagai pengampu barat. Sebelum polemik itu diseimbangkan oleh pandangan lebih rasional daripada Kabha Batu Pahat. Namun, secara keseluruhan, kritikus era ini gagal menilai struktur dan teknik. Sebaliknya, terlalu fokus kepada isu luaran. Seterusnya, tahap kedua, era sebelum kemerdekaan, iaitu pada tahun 1942 sehingga 1957. Kritikan sastra mula lebih matang pada dekad 1950-an dipelopori oleh Angkatan 50. Pada tahap ini, kritikan tidak lagi tertumpu kepada mesej semata-mata tetapi mula melibatkan unsur teknikal karya. Contohnya, Aminuddin Baki dalam kritikannya terhadap novel Kurban Kesucian telah menggabungkan analisis isi dan penilaian teknik penulisan. Selain itu, tokoh seperti Ashraf memperkenalkan gagasan seni untuk masyarakat yang menegaskan bahawa sastra berfungsi sebagai alat kesedaran sosial bukan sekadar hiburan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan tahap ketiga dan tahap keempat perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Tahap ketiga perkembangan kritikan sastra di Malaysia ialah era selepas kemerdekaan. Memasuki era ini, kegiatan kritikan sastra di Malaysia mengalami perkembangan yang paling pesat. Era ini ditandai dengan pertambahan bilangan pengkritik, peningkatan penelitian analisis, serta perkembangan kritikan yang lebih pelbagai dan sistematik. Pengkritik pada zaman ini dibahagi kepada dua golongan. Golongan pertama, pengkritik yang mempunyai pendidikan formal dalam bidang kesusasteraan di peringkat universiti. Golongan kedua pula terdiri daripada peminat kesusasteraan yang membina pengetahuan melalui pengalaman, pembacaan kediri dan keterlibatan langsung dalam dunia penulisan. Perbezaan ini melahirkan bentuk kritikan yang berbeza dari segi matlamat, daya penulisan serta wadah penerbitan. Antara tokoh penting yang muncul pada era ini adalah Kasim Ahmad, Hashim Awang dan Shahnun Ahmad. Mereka bukan sahaja aktif mengkritik karya sastra, malah mula mengemukakan pemikiran teoretikal yang lebih mendalam. Kemuncak perkembangan pemikiran teori ini berlaku pada tahun 1980-an dan 1990-an apabila lahir gagasan kesusasteraan Islam. Shahnun Ahmad dan Kasim Ahmad menekankan bahawa sastra yang baik ialah sastra yang membawa hikmah serta selari dengan sejagat Islam. Polemik intelektual antara kedua-dua tokoh ini membuka ruang perbahasan yang lebih luas dan lebih sihat dalam dunia kritikan. Hasilnya, pelbagai pendekatan kritikan mula diaplikasikan termasuk pendekatan postmodernisme, sosiologi, strukturalisme, psikologi, agama dan moral, sekaligus mematangkan disiplin kritikan sastra di Malaysia. Seterusnya, tahap keempat atau tahap terakhir perkembangan kritikan sastra di Malaysia ialah era pematapan.
Era pemantapan ini dianggap sebagai fasa pengukuhan tradisi kritikan sastra Melayu, bermula sekitar tahun 1980-an sehingga 1990-an. Kritikan sastra ini tidak lagi dianggap mengadaptasi teori barat, sebaliknya mula membina teori dan pendekatan beracuankan tempatan. Antara faktor utama pemantapan ini ialah kemunculan ramai tokoh pengkritik baru seperti Manasikana, Muhammad Haji Saleh, Muhammad Hafandi Hasan, Engku Maimunah Muhammad Tahir, Rahman Syahir, dan Saleh Yafar. Pada masa yang sama, tokoh-tokoh lebih awal seperti Usman Awang, Samad Said, Kasim Ahmad dan Ali Ahmad terus menyumbang melalui penulisan kritikan yang konsisten dan matang. Era ini juga menyaksikan kelahiran pelbagai teori kritikan tempatan, antaranya Puitika Melayu oleh Muhammad Haji Saleh, Pesuratan Baru oleh Muhammad Afandi Hasan, Pengkaedahan Melayu oleh Hasim Awang, Teori Takmilah oleh Safi Abu Bakar, Teori Teksdilisme oleh Manasikana. Memasuki abad ke-21, teori-teori ini terus berkembang dengan kemunculan pendekatan baru seperti Anjakan Makna oleh Rahman Syahri dan Konseptual Kata Kunci oleh Muhammad Mohtar Hasan. Selain itu, banyak penulis teoretikal diterbitkan dalam bentuk buku dan kumpulan esei sekaligus menyediakan landasan akademik yang lebih kukuh untuk kajian dan kritikan sastra Melayu. Kesannya, pengkritik kini mampu menilai teks secara lebih mendalam dalam konteks kemelayuan, keislaman dan pemikiran tempatan. Sebagai kesimpulan, sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia memperlihatkan satu perjalanan intelektual yang matang dan berperingkat. Kritikan telah berkembang dari penilaian yang bersifat subjektif dan emosional kepada satu disiplin yang sistematik, berteori dan objektif. Perkembangan ini bukan sahaja membuktikan kematangan dunia kesusastraan, malah mencerminkan keupayaan sarjana tempatan membina kerangka kritikan sendiri yang berakar pada budaya dan pemikiran bangsa. Justru kritikan sastra kini berperanan penting sebagai wahana intelek dalam memahami dan memartabatkan kesusastraan Melayu. Perkembangan kritikan sastra di Malaysia berlaku secara berperingkat melalui 4 era utama, iaitu Perang Dunia Kedua, era sebelum merdeka, era selepas merdeka dan era pemantapan. Pada peringkat awal, kritikan bersifat ringkas dan berasaskan reaksi emosi, namun menjadi asas kesedaran menilai karya sastra. Selepas merdeka, kemunculan asas 50 membawa perubahan dengan penekanan terhadap fungsi sosial sastra. Seterusnya, kelahiran sarjana terdidik menjadikan kritikan lebih sistematik, ilmiah dan berasaskan teori. Akhirnya, era pemantapan memperlihatkan usaha membina pendekatan kritikan beracuan tempatan sekaligus mengukuhkan kritikan sastra Melayu sebagai disiplin ilmu yang relevan dan yang berwibawa.